Habis. Hah? Habis? Kita punya tak ada ke? Ipin, dah nak mula. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembang seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Papa, lepas terawih malam ni, kita orang nak main dengan kawan-kawan. Jadi, boleh kita orang balik lewat sikit je. Tak boleh. Bolehlah, Opa. Sekali je. Ish, Opa kata tak boleh lah. Nanti kena sorok dengan hantu, baru tahu. Ros, Ha? apa ni cakap hantu-hantu? Bulan puasa mana ada hantu. Semua kena ikat. Akak jangan nak temberang. Kan dulu Opa kata, kalau rajin mengaji, rajin sembahyang, hantu takut dengan kita. Kan? Betul tu, Opa, tapi... bolehlah, Opa. Bolehlah, Opa. Sana. Pin, ambil cepat. Ipin. Ha, mari. Tolong atuk bungkus makanan ni. Makanan? Jom. Wah, banyak. Ha, bubur lambuk tu taruh dalam bekas tu. Mi dengan kuih letak dalam plastik. Baik, Tok. Duduk kemas-kemas. Terima kasih, ada masih ambil lagi. Habis. Hah? Habis? Kita punya tak ada ke? Ada. Ni. Ambil seorang satu. Saya. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Kita orang balik dulu. Tunggu. Jangan nak balik sendiri. Dah malam ni. Biar Tok temankan. Bye. Opa, Akak. Kita orang dah balik. Lambatnya balik. Risau, Opah. Tadi tolong atuk bungkus ni. Betul. Penat. Ros, simpan dalam peti sejuk. Besok boleh makan untuk sahur. Baik, Opa. Jadi besok tak payah masak. Boleh bangun lambat.